Mana adalah kuala sebuah sungai. Arus dari sungai yang mengalir ke tasik membawa bersamanya zarah-zarah lumpur. Zarah-zarah lumpur tersebut kemudiannya tersebar di sepanjang tebing ini. Keadaan air yang agak tenang di tebing ini membolehkan zarah-zarah lumpur yang halus tadi terendap di sepanjang tebing ini. Selepas satu tempoh masa yang agak lama, kawasan tebing ini telah berubah menjadi tebing berlumpur yang tidak sesuai untuk kebanyakan jenis tumbuhan. Saya katakan tidak sesuai kerana tanah berlumpur menakung banyak air dan pengudaraannya tidak baik sama sekali. Tumbuhan yang hanya boleh hidup di kawasan yang sering ditenggelami air ini ialah rumput sambau atau nama saintifiknya Illusin indica. Rumput sambau ini merupakan tumbuhan perintis di kawasan ini. Tebing ini adalah salah satu contoh kawasan yang ditumbuhi oleh rumput sambau. Rumput sambau mempunyai akar serabut yang dapat mencengkam tanah bagi mengelakkannya daripada dihanyutkan oleh air. Daunnya pula agak keras dan bersilika. Bahan silika inilah yang membolehkannya hidup walaupun dalam keadaan terendam. Apabila banjir berlaku, batu-batu kecil, ranting-ranting kayu dan sampah sarap tersekat pada rumput sambau ini. Keadaan ini menyebabkan kawasan ini semakin tinggi dan sesuai ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Perhatikan tumbuhan ini. Ia agak berbeza dengan rumput sambau. Namanya ialah Inaipaya atau nama saintifiknya Jussieu fruticosa. Tumbuhan ini boleh tumbuh di kawasan ini yang sesekali ditenggelami air. Apabila banjir yang lebih besar berlaku, lumpur dan pasir menimbuni kawasan ini, menjadikannya semakin tinggi dan membolehkan lebih banyak spesies tumbuhan hidup di kawasan ini. Di kawasan tepi sungai seperti ini, anda boleh lihat sesaran antara tumbuhan ini berlaku. Di kawasan C dikoloni oleh sambau dan kawasan D dikoloni oleh Inaipaya. Mari kita perhatikan yang ini pula. Ini ialah kawasan paya laut. Kawasan ini terlalu luas. Di Malaysia terdapat beberapa kawasan paya laut. Paya laut di Kuala Sepetang ini merupakan kawasan paya laut yang terjaga rapi. Kawasan tepi pantai berlumpur yang baru terbentuk daripada proses pemendapan dan juga sering dilanda air seperti ini adalah sesuai untuk pokok Avicennia dan Soneratia. Oleh kerana pokok Avicennia dan Soneratia adalah tumbuhan bakau yang pertama mengkoloni kawasan ini, maka mereka dianggap sebagai perintis di kawasan paya laut ini. Perintis mempunyai penyesuaian yang tertentu untuk terus hidup di kawasan yang kurang subur seperti ini. Perintis juga akan menyebabkan perubahan dalam persekitaran habitatnya. Ini adalah pokok jenis Avicennia ataupun api-api. Manakala di sebelah kiri saya adalah pokok jenis Soneratia ataupun perpat. Perhatikan, ini adalah pokok jenis Avicennia ataupun api-api. Walaupun ianya besar, sistem akarnya yang berserabut membolehkan pokok ini hidup di dalam keadaan tanah yang berair, berlumpur
dan lembut. Sistem akar pokok Avicennia yang luas dan berserabut membantu pokok ini tegak berdiri walaupun di atas tanah yang lembut. Akar cerataknya adalah untuk memastikan proses pernafasan berlaku walaupun akarnya ditenggelami air. Ini adalah cabang Penatopho. Penatopho ini mempunyai liang-liang yang dinamakan lenticel. Lenticel ini berfungsi sebagai untuk penukaran gas dengan atmosfera. Selain daripada berfungsi sebagai alat pernafasan, Pimatophore yang tumbuh meluas ini juga akan memerangkap sampah dan lumpur. Hasil dari fenomena air pasang dan surut menjadikan kawasan ini semakin tinggi. Kawasan yang tinggi tetapi dilimpahi air pasang ini adalah sesuai untuk ditumbuhi oleh pokok Rhizopora. Seperti juga spesies Avicennia dan Sonaretia, terdapat juga spesies Rhizopora di dalam hutan paya laut. Dan spesies-spesies Rhizopora ini mempunyai akar jangkang. Akar jangkang ini sesuai untuk berfungsi sebagai sokongan pada pokok Rhizopora di dalam hutan paya laut, yang mana tanah-tanah yang terdapat di dalam hutan paya laut kebanyakannya adalah berselut dan lembut. Dengan adanya akar jangkang ini, ianya akan memberikan sokongan kepada pokok-pokok bakau ataupun spesies-spesies Rhizopora. Daun Rhizopora yang tebal dan sukulen dapat menyimpan air dengan banyak. Juga terdapat lapisan kutikel belilin yang tebal yang akan membantu mengurangkan kehilangan air dengan banyak melalui proses transpirasi. Epidermis daun jenis Rhizopora pula mempunyai liang-liang yang dinamakan hidatut. Hidatut boleh menyingkirkan garam yang berlebihan dari daun-daun. Daun pokok jenis Rhizopora mempunyai lebih besar berbanding dengan pokok jenis Bugera, tetapi penyesuaian dan jenis lapisannya adalah lebih kurang sama. Anak-anak pokok Rhizopora tumbuh dengan rapat di sepanjang tebing. Akarnya yang berselirat ini amat mudah untuk sampah sarap dan lumpur terperangkap di celah-celahnya. Di kawasan yang telah dikoloni oleh pokok Rhizopora ini, keadaan tanahnya semakin keras. Jalinan-jalinan akar jangkang akan terus memerangkap ranting kayu, sampah sarap serta kayu-kayu mati semasa dihanyutkan oleh air pasang. Keadaan ini membolehkan satu lagi spesies tumbuhan hidup di kawasan ini. Di kawasan yang lebih kering ini dan hanya sekali-sekala sahaja dilimpahi air pasang adalah sesuai ditumbuhi oleh pokok Bruguera. Ini adalah pokok jenis Bugera, yang mana pokok jenis Bugera mempunyai akar bane dan Penatophoresnya adalah melengkung serta berbentuk seperti lutut. Ciri penyelesaian pada daun pokok jenis Bugera adalah sama seperti pokok jenis Rhizopora.
Di kawasan tanah yang kering seperti ini, pokok Bruguera ini boleh hidup walaupun tidak mempunyai akar berserabut seperti akar Avicennia atau berakar tuncang seperti Rhizopora. Wah, tingginya pokok ini. Pokok ini ialah pokok Bruguera. Tingginya lebih kurang 20 meter. Pokok ini boleh berdiri tegak dengan hanya disokong oleh akar tuncang dan akar banir. Biji benih seperti ini dikenali sebagai biji benih Bivipa. Biji benih Bivipa mempunyai radikel yang panjang dan meruncing. Biji benih jenis ini adalah untuk pokok jenis Rhizopora. Dan yang ini pula adalah biji benih bagi pokok jenis Bruguera. Dia juga mempunyai berbentuk Bivipa yang panjang dan meruncing. Tetapi perbezaannya, pokok jenis biji benih bagi pokok jenis Rhizopora lebih besar berbanding dengan pokok jenis Bruguera. Biji benih bakau mempunyai ciri yang tersendiri. Seperti biji benih Rhizopora ini, ia akan mudah terpacak ke lumpur apabila ia jatuh dari pokok induk dan tidak mudah dihanyutkan oleh air. Cara beginilah Rhizopora menyesarkan kawasannya untuk terus mengkoloni kawasan ini. Seperti biji benih pokok lain, anak-anak pokok akan tumbuh di sekeliling pokok induk. Hanya anak benih yang tumbuh di kawasan yang cukup matahari sahaja yang akan terus menjadi pokok dewasa, manakala yang lain akan mati. Paya laut adalah merupakan suatu khazanah yang amat bernilai. Di kawasan yang berair dan berlumpur seperti ini, hanya tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja yang boleh hidup di sini. Kewujudan tumbuhan di kawasan ini memberi peluang kepada haiwan untuk menghuni sama kawasan ini. Tumbuhan yang berceracak menghasilkan lumut untuk menjadi makanan haiwan-haiwan seperti ikan, siput, ketam dan lain-lain. Sementara kehadiran haiwan-haiwan kecil ini dengan banyak telah menarik perhatian haiwan yang lebih besar untuk menghasilkan suatu untaian kehidupan yang cukup lengkap. Interaksi kehidupan dan kematian menjadikan kawasan ini subur dengan daun-daun yang rimbun menjadi tempat berteduh bagi berbagai jenis hidupan seperti ular, burung-burung, monyet dan sebagainya. Apatah lagi apabila jauh dari gangguan manusia. Amannya di sini. Unggas boleh berehat di mana-mana sahaja sambil menunggu habuan. Bahkan menjadi tempat persinggahan unggas yang berhijrah antara benua. Manusia dengan sifatnya sebagai pengguna terakhir memanfaatkan kesemua untaian kehidupan di sini. Ikan, udang, siput dan kerang menjadi sumber makanan dan pendapatan para nelayan.
Rhizopora sama ada dari jenis bakau minyak atau bakau kurap dimanfaatkan sebagai bahan bakar di samping minyak dan gas. Hanya tamadun manusialah yang dapat menjamin keseimbangan ini terus dikekalkan. Demi mengekalkan keseimbangan alam, setiap tebangan diikuti dengan penanaman semula dan pihak berkuasa pula memastikan bahawa setiap pokok yang ditebang adalah cukup matang dan pokok-pokok yang perlu dijaga dapat dijaga dengan rapi. Semasa berlakunya air pasang, zarah-zarah lumpur dibawa bersama ke tebing. Apabila air surut, lumpur bersama sampah sarap ada yang tertinggal. Lama-kelamaan, mendapan lumpur dan sampah sarap ini akan membentuk tebing baru yang lembut. Tumbuhan jenis Avicennia dan Sonaratia boleh tumbuh di kawasan ini kerana ia mempunyai akar yang luas dan mempunyai ceracak yang dipanggil hematophore. Oleh kerana pokok Avicennia dan Sonaratia sahaja yang boleh hidup di kawasan ini, ia dipanggil perintis. Akar Avicennia akan memerangkap lumpur dan akibatnya tebing baru itu menjadi semakin tebal dan sesuai ditumbuhi oleh pokok Rhizopora. Melalui proses penyebaran biji benih, pokok Rhizopora menyesar kawasan ini hingga menjadi suatu kawasan yang dipenuhi oleh pokok berakar jangkang ini. Akar jangkang akan memerangkap benda-benda yang lebih besar seperti dahan-dahan kayu atau pokok-pokok yang tumbang. Ini menjadikan tanah semakin tinggi dan keras, sesuai untuk ditumbuhi oleh pokok Bruguera. Anda telah memerhatikan sebentar tadi pengkolonian dan sesaran yang berlaku di tepi sungai dan di paya laut. Perhatikan di sini pula, tumbuhan apakah yang menjadi perintis di kawasan ini? Sila berbincang dengan guru anda. Tumbuhan apakah yang menjadi perintis di kawasan pantai berpasir, paya darat, lombong dan kolam? Sekian dan selamat belajar.